Saya akan tunjuk cara nak guna minyak ni. Taring sawa deh. Meh. Okey. Tangan tok molek. Letak molek ni kita buat daing dah ni untuk menandakan sari asal. Kita ambil minyak ni kocok. Biar tu biar parti dia tu. Biar parti dia naik. Lepas tu kalau boleh bagi Muslim selawat sekali. Kalau bagi non-Muslim niatlah kita nak hajat kita lagu mana. Minyak ni memang cara dia ingat deh ibu jari hak mula-mula ni kita ikut atas dulu. Urut manja-manja. Okey. Kita tengok dia punya saiz dia, perbezaan dia. Letak mula. Okey, nampak tak? Ni baru sekali. Ada dekat dengan 2 hong dah. Beza. Sini kita boleh tengok dah. Ni baru sekali. Baru lepas 15 kali baru. Nampak tak beza dah? Dekat dengan sohong dah. Beza. Itu nak yang taring sawa. Siapa tak beli, memang bukan jatuh. Dia jadi gitu. Tak tahu lebih detail lagi, tekan link bio kita bawah. Okey.